Jom kita plan dengan Jom Japan. Masa saya mula-mula Jom Japan, saya ni memang zero lah tentang Jepun. Anime tak tengok, J-pop pun tak dengar. Yang ni pernah dengar, hafal pun je. Yang saya betul-betul tahu, satu je, Digimon. Tahun ni, Digimon menyambut ulang tahun yang ke-25. Dan Digimon favourite saya ialah Gabumon. Yang menariknya, banyak lokasi dalam cerita Digimon tu sebenarnya betul-betul ada dekat Jepun. Antaranya ialah Odaiba. Odaiba ni ialah sebuah pulau buatan manusia dengan reka bentuk moden dan futuristik. Jadi tempat ni memang sangatlah sesuai untuk orang-orang yang minat anime, orang-orang yang sukakan pop culture di Jepun. Dan kalau nak shopping, tempat ni pun menarik. Banyak tempat shopping yang ada dekat Odaiba. Kalau korang pernah tengok patung Gundam Gergasi tu, itu dekat Odaiba lah tu. Jadi kalau saya pergi ke Jepun, memang Odaiba lah tempat yang saya memang tunggu-tunggu untuk pergi. Sebab saya nak tengok lokasi-lokasi yang sebenar yang menjadi reference kepada cerita-cerita Digimon tu setiap episod. Kenapa saya cakap kalau saya pergi Jepun? Sebab saya pun belum pernah jejak Jepun lagi. Tapi siapa tahu, mungkin tak lama lagi